Awak jual jus oren macam ni? Saya tengok pun nak muntah. Awak nak saya robohkan gerai awak? Bos. Berapa ni? Sabarlah. Oren ni rosak ke? Tak adalah. Dek, berapa secawan? Kak, saya jual RM3 je. Murah je, Kak. Jus oren baru RM3 secawan. Buat apa nak bising-bising? Sedap. Dek, lagi satu cawan. Okey, Kak. Pisau saya mana? Kau hari-hari kikis kaki kau. Bawa pisau tu. Jus yang saya tengah minum sekarang, awak pakai pisau yang sama ke? Bukan. Tapi I kikis kaki yang ni. Saya bukan tanya awak kikis kaki mana satu. Saya tanya, adakah you pakai pisau yang sama? Pisau ni, pisau kikis kaki ke? Pisau potong oren? Pisau potong goreng. Habis tu, awak kikis kaki pun pakai pisau yang sama ke? Awak dah minum berapa cawan? Tadi saya kan datang untuk roboh gerai dia. Saya tak minum. Kan saya dah kata dari awal, saya tengok pun nak muntah. Kak, jus oren akak dah siap. RM3.